Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kita buat soalan kerbau sedang berkubang dekat air. Ni saya lebih kurang kena lebih daripada seekor ya. Dia kata beberapa ekor kerbau sedang beraksi. Saya letak kat depannya, yang paling dekat ni satu kat tengah-tengah. Dia tengah toleh ke kita. Satu tengah berendam senyap, satu lagi tengah nak naik atas, satu lagi dia di belakang menghadap sana lah. Dan juga ada beberapa ekor burung. Pastikan ada burung di atas. Kita tentukan ke mana. Pasal sini ada semak-semak sikit sebab dia kat ni saya buat macam sawah padi padang lah. Ada lumpur-lumpur kat sini. Dia berendam dalam air. Okey, ni saya terangkan sedikit. Nanti sebab kita dah warna, nanti kan kerbau warna gelap kan. Bila gelap nanti pensel tu dah tak nampak. So biar terang-terang sikit. Belakang ada gunung sikit. Sekarang kita mula warna. Pastikan ada brush, palette air dan colour. Saya mulakan dengan warna, letak benda yang warna putih, langit lah. Yang jauh dulu. Kita buat warna latar belakang, awan dan langit. Serta sedikit air. Untuk air saya pakai sedikit warna biru campur sikit saja ochre dia, sikit-sikit je, campur dengan biru muda dan putih. Ni saya sapukan, ini kawasan air. Nanti lumpur nanti kita masukkan warna coklat sikit. Sekarang masukkan gunung yang dekat sikit warna hijau, biru muda campur hijau. Yang hutan tu kita tambah lebih sikit hijau, masih campur biru muda Lepas tu padang, hijau muda saja, sapu semua. Yang mana rumput-rumput kita tandakan. Yang dekat sini nampak gelap-gelap sikit lah sebab dia dekat kan. Sebelah kiri pula semak-semak. Sebab kita nak seimbangkan kan. Sebab rumput belah kanan ni pendek, belah kiri kita buat panjang-panjang lah. Nak ubur pokok pun tak ada masalah, ikut kreativiti masing-masing. Yang penting ada, yang dalam soalan tu kena ada si kerbau dan burung dan dengan air kat lumpur lah. Dan masukkan tanah warna coklat. Dan juga kerbau saya gunakan warna yellow ochre dengan hitam. Campur sikit biru pun boleh. Dia warna gelap. Kita campur-campur je, asalkan dia warna gelap, asalkan berbeza daripada warna tanah. Masuk saja. Dia macam warna lumpur juga kan. Jadi lumpur nanti dia hampir sama warna. Tapi kita ni nak cerah sebab dia dapat pantulan cahaya daripada air kan. Bila tengok kan nampak pantulan cahaya daripada langit. Satu warna biru bawah ni. So sekarang bawah ni ingat kalau dekat air ni mesti ada bayang-bayang nampak dia punya reflection. Refleksi kan. Pantulan daripada air. Sama je bentuk kerbau tu. Tapi dia belang-belang lah sebab ada aliran air kan. Lepas tu letak juga dekat tanah ni pun ada mengalir. Semua ni pantulan daripada air dengan objek yang sebenar. Saya masukkan sedikit biru dan juga coklat. Cair je, campur putih sikit je. Nampak ada aliran air. Kalau pekat, ubur cepat ubur air. Sebab kita nasib baik kita dah sapu putih krim tadi kan. Jadi kita nak sapu betulkan colour tu senang. Jangan straight daripada kertas lukisan. Sebab tu kena sapu ada warna. Lepas tu kita nak burung warna putih tadi. Lepas tu kita kemas ingat saya warna kerbau tu kan, line hitam kan tak nampak kan, line pensel kan, saya tinggalkan putih-putih pasal lupa nak sebut tadi. Jadi kita nampak bentuk sebenar si kerbau kita. Sekarang rumput kat belakang pula kan, tadi kan hijau je kan. So masukkan hijau campur biru gelap ataupun hitam, mana-mana. Kalau hitam berhati-hati sikit, bersikit saja. Lepas tu kita buat tonah kedua untuk kerbau. Yang warna coklat gelap tadi campur dengan warna hitam. Warnakan separuh. Jangan tak ada bentuk. Pastikan jangan tegak macam tu. Mesti ada ikut form bentuk si kerbau. Kalau lengkung lah dia. Semua dekat tanduk, dekat bawah mata. Bawah mata tu kena lekuk sikit. Ke bawah dagu. Semua half-half, separuh-separuh.
Dekat badan perut dia, belakang dia, punggung dia, ubur sikit-sikit. Yang mana kenal pasti mana satu objek. Okey, lepas tu dah kering sikit, kita masukkan kita kemasi burung yang putih ni kan. Dia punya shadow dia warna kelabu lah. Warna yang tadi pun sama, coklat tu pun boleh tapi campur putih. Putih ni dia kontrolkan tona warna kita. Lepas tu tanah pun ada gelap sikit, tanah hitam. Dia kan kena air kan. Okey, masukkan. Ada jalinan sikit tanah. Okey, belang-belang dia ada putus-putus, ada panjang ada pendek. Mata kecilkan sikit. Sementara kerbau semua ni bawah ni kering, kita betulkan si tona untuk gunung pula ubur biru sahaja. Saya masuk biru sebelah kiri saja sebab cahaya belah kanan, atas kanan lah. So kiri-kiri yang biru gelap, sama juga dekat hutan yang belakang tu ubur warna biru saja. Okey, semuanya di belah bawah. Jangan rata sangat macam pilapis. Masukkan sikit ada bintik dot-dot ke. Lepas tu yang dekat rumput dekat ni kita masukkan rumput ya. Bentuk rumput tu melengkung, tegak. Biar bervariati sikit. Jangan statik tegak je rumput tu, biar melengkung-lengkung sikit. Okey, lepas tu kita nak warna cerah pula. Untuk rumput belakang tu hijau muda campur putih. Barulah nampak kan. Yang atas-atas lah, yang sebelah atas-atas tu hijau muda. Lepas tu disebabkan gelap tu, bila masukkan nampak rumput tu lengkung-lengkung ke bawah. Itu tujuannya kita biar gelap sebelah bawah. Okey. Tu sebelah yang kering, masukkan putih sama. Tadi kan masuk hitam kan. Sekarang tona gelap pula putih. Semua yang kena cahaya kita ingatlah. Sebelah atas, kanan sikit, putih campur coklat yang sama. Sebab tu kita pakai palette kan, senang. Warna yang sama je kita pakai. Baru dah nampak neutral sikit. Senang kalau nak betulkan pun colour asal kerbau tu dah ada dekat palette. Itu kegunaan palette. Okey, masukkan tanduk pun ada. Lepas tu blurkan sikit kalau dia macam nampak kuih lapis. Blurkan dengan brush basah, lap. Lepas tu mixkan ke antara dua tu. Jangan nampak dia belang-belang lapis. Okey, mixkan dia. Semua kerbau. Dan ada 4 ekor, check semua. Kalau satu ni ubur, semua kena ubur putih. Kemudian tanah pun sama juga, tambah putih. Ini kategori tambah putih. Kita letakkan permukaan sebelah atas, bintik-bintik, panjang-panjang, zigzag. Semua tu garisan yang kita boleh gunakan. Kalau salah tak apa, ada coklat kan, dia pakai coklat tube je. Dan apa lagi yang guna putih? Tambah lagi biar nampak ada lekuk-lekuk pada kerbau. Okey. Tambah sikit-sikit. Tengok masa juga. Kalau sempat tengok semua sekali. Jangan satu tempat saja satu masa. Pergi tempat lain. Telinga dia tak nampak tu, jelaskan sikit. Kat sini ada markah sebab kita dah lukis form bentuk si kerbau tu. Dan ada warna lebih-lebih ni, kita masukkanlah sikit yellow ochre, ikut aliran air. Garis-garis tapi tak beralun-alun sedikit. Campur sikit. Kena semua lah. Kalau bawah ni ada yellow ochre, atas pun kena ada yellow ochre sikit. Dan kita tambahlah rumput. Satu saya guna warna kerbau ni sebab rumput ni belah depan kan. Last sekali rumput depan ni boleh nampak si pucuk-pucuk rumput. Tambah je yang mana perlu. Kat bawah ni pun boleh, celah-celah sebelah sini. Biar nampak rumput tu serumpun kan, banyak. Sebab kini kerbau kan biasa dekat khatulistiwa dia banyak. Kan dekat sawah padi kan banyak ada rumput. Biar nampak segar kan, ada air kan. Biar logik sikit. Dekat belakang jauh pun kena ubur sikit. Dan yang dekat ni pun kena rumput. Yang rumput yang kat sini ni dekat atas air kan. Make sure dia ada pantulan bawah tu pun kena ada. Bukan kerbau sahaja. Si daun pun, rumput pun kena ada juga. Sama juga dengan tebing si tanah. Kemudian nampak tak yang pantulan tu macam kurang gelap tu, dia sama kan lah.
gelap atas kena gelap bawah pun sama. Kita betulkan si daun pula, si burung pula. Kan dia pun pelakon utama juga. Masukkan sikit, yang jauh pun tak apa, asalkan ada. Jangan 1-2 saja, boleh ramai-ramai sikit. Sama juga bawang putih. Baru timbul lukisan kita. Nampak? Timbul si tanduknya. Okey, ditambah apa lagi? Selagi ada masa, masukkan saja. Makin gelap ubah hitam atau makin cerah ubah putih. Itu je. Ingat yang tu je, sebab kita dah masuk warna asal objek kan. Senang. Bila dah ada warna objek, senang kita nak tona warnakan lukisan kita. Sudah selap. Cuci brush selalu ya. Dia tak mengganggu colour apa yang kita nak pakai. Okay. Tambah lagi jalinan, lagi banyak jalinan, lagi makan lagi. Tapi kena hati-hati. Slow-slow, pelan-pelan. Kalau tak puas hati, pergi tempat lain. Jangan setempat je tak jadi. Give up, usin kan. Ke tempat lain pula. Betulkan dengan tempat lain. Nanti baru kita patah balik. Kita betulkan dengan tempat sana. Okey, itu saja. Semoga sukses.